Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Sebelum saya memulakan bicara buku, izinkan saya memperkenalkan diri. Bab kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Nama diberi Nurul Fatah binti Afandi, berumur 15 tahun dan saya bersekolah di SMK Seri Pancing yang terletak di Kuantan, Pahang. Kod sekolah saya ialah CEA 4073. Di sekolah saya memegang jawatan pengawas pusat sumber. Saya juga suka membaca buku. Pada hari yang mulia ini, saya ingin berkongsi tentang sebuah buku yang bertajuk Bully. Bully ini mempunyai 195 muka surat dan 9 bab. Bully ini merupakan perbuatan oleh seorang atau beberapa orang yang menggunakan kekuatan atau kekerasan untuk menakutkan, mengganggu, menghina atau menyakitkan orang lain melalui pelbagai kaedah, sama ada secara fizikal, mental atau emosi mengakibatkan kecederaan fizikal atau gangguan emosi kepada mangsa. Bully ini kebanyakan berada di kawasan persekolahan. Terdapat banyak jenis-jenis bully sebagai contoh bully fizikal, bully lisan dan bully sosial. Perilaku bully fizikal melibatkan kemudaratan terhadap tubuh atau harta benda mangsa bully. Bully ini juga dilakukan seperti memukul, menolak, menendang atau mendapat kemudaratan terhadap mangsa akibat perlakuan bully secara fizikal. Biasanya tidak begitu serius kerana bully lazimnya hanya berniat untuk memalukan mangsa bully. Bully secara lisan pula melibatkan kemudaratan terhadap maruah atau harga diri mangsa bully dan selalunya dilakukan dengan kehadiran pihak pemerhati bully. Pembuli lisan lazimnya menggunakan panggilan nama, cecaan, perhinaan dan cemuhan untuk menyakitkan serta membalukan mangsa secara berulang-ulang, dan mangsa tersebut akan berasa kurang senang dan tertekan. Bully sosial dinamakan bully hubungan. Perilaku bully hubungan melibatkan manipulasi seksual untuk mendatangkan kemudaratan terhadap penerimaan seorang oleh kumpulan atau rakan-rakan. Pembuli cuba untuk meyakinkan rakan sebaya mereka supaya menyingkirkan individu tertentu daripada kumpulan atau hubungan seksual. Kesan serius akibat daripada jenis perilaku bully ini ialah penolakan atau penyingkiran oleh kumpulan atau rakan terhadap mangsa pada ketika mangsa sangat menghargai nilai hubungan seksual. Perilaku bully dapat dizahirkan secara langsung atau tidak langsung. Bully juga mungkin mempunyai unsur seksual dan penderaan. Perilaku bully secara langsung melibatkan tindakan atau tingkah laku fizikal yang agresif berbanding perilaku bully secara tidak langsung yang lebih lembut dan lebih mirip kepada pengucapan lisan. Perilaku bully secara langsung ini termasuklah perilaku fizikal dan lisan yang agresif. Perlakuan bully tidak langsung pula dilakukan secara psikologi dan ini termasuk penyisihan seksual, pemicilan status seksual individu dalam kalangan rakan sebaya dengan melukakan cara penerimaan serta maklum balas orang lain terhadap individu terbabit. Pada pendapat saya, masalah ini perlu diatasi dengan segera kerana jika perilaku ini menjadi semakin serius, mangsa bully akan berdepan dengan pelbagai risiko terhadap kehilangan nyawa. Sebelum saya mengakhiri bicara buku hari ini, saya ingin memohon minta maaf sekiranya terdapat kekurangan dan kelanjuran sepanjang bicara buku. Dengan ini, maka saya mengakhiri ucapan saya. Sekian, terima kasih.